Ada kawan office Bang Kodi tanya Bang Kodi, macam mana TV lama kita nak buat bekerja di Smart TV ataupun Android TV? Ini dia alat yang korang perlu ada untuk TV lama korang. Kita akan dapat Mystic, remote dan juga charger dia, dan juga resolution dia 4K kan. TV lama korang akan menjadi clear lah. Ini dia alat utama dia, Mystic. Yang penting TV korang perlulah support HDMI. Kabel dia macam ni, dia punya soket dia, dan korang punya charger menggunakan micro USB sahaja. So, jom kita cucuk dekat TV. Okey, ini dia punya charger dia. Guna kabel handphone biasa pun boleh. Yang penting micro USB, dan korang cucuk dekat situ. Kemudian HDMI dia korang cucuk dekat port HDMI. Macam Bang Kodi, TV Bang Kodi rapat ke dinding, jadi Bang Kodi beli konektor untuk kita mudah nak sambung lah. Okey, kita hanya cucuk macam tu saja. Pastikan rapat dan kemas, barulah kita boleh on. Okey, dia hanya menggunakan satu plug saja. Jadi plug TV kita dah on, kita on plug Mystic tadi. Selepas dia dah buka, Bang Kodi sambung macam tu. Korang boleh tengok. Dia ada bagi remote ni, dan korang juga boleh guna voice command prompt. Korang hanya klik tu dan korang boleh bercakap. Ada mic dekat atas tu kalau korang malas nak type. Okey, kita on dulu pakai remote TV biasa, dan kita boleh tutup dengan remote TV Mystic lah. Remote TV biasa ni function dia untuk kita nak on mula-mula TV kita. Dan kita tukar port dia ke HDMI 2 ataupun 1, ikut korang cucuk dekat port TV korang, dan korang dah boleh akses app-app ataupun software yang ada di dalam Mystic ni. Banyak geng, memang banyak. So TV yang lama korang taklah bosan, korang boleh explore bermacam-macam ada di Mystic ni guys. In case lah korang nak on TV korang tapi tak ada, korang perlu tukar tu HDMI 1, HDMI 2, korang perlu try. Sebab korang tak tahu korang cucuk port HDMI berapa. Memang menarik kan? Tunggu apa lagi geng? Stok masih ada terhad geng.